Okey, kereta Tomok datang tadi, dia nak datang servis. Okey, nak datang servis. Lepas tu dia kata ada bunyi. Okey, nanti tengok video yang boy hantar tu. Dia hantar ada bunyi. Rupanya nampak tu. Dah rongak dah ha. Belting kompresor dah rongak. Macam mana dia orang gigit ke apa ke? Okey. Lepas tu ada bunyi kompresor pun tak ada belting. Lepas tu dekat sini dia dia patah. Okey, kalau korang nampak tu, nampak dia punya bracket alternator tu, nampak tu bracket alternator ni kan, dia patah. Patah. Okey. Dia patah. Patah. Tu bracket alternator. Okey. Nanti kita buat servis, tukar minyak gear, tukar minyak enjin. Lepas tu alarm, mana Tomok kata alarm ada masalah, tak tahulah kan. Lepas tu kita tukar coolant. Okey, coolant. Coolant. Dan buat bracket lah, bracket alternator. Tukar belting. Okey, tukar belting. So tak ada apalah kot rasanya. Itu je lah yang boy nampak. Yang kita tak nampak ni belum tahu lagi. Okey, so tunggu video yang seterusnya. Nanti boy update balik. Okey, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, hari ni boy nak buat kereta artis korang. Okey, Tomok. Dia datang ni setiap 3 ke 4 bulan dia datang dekat boy untuk servis lah. Okay, untuk servis, untuk check semua. Okey, dah masuk ni dah dalam 5 kali lah dia datang. Okey, 5 kali dalam setiap 3 ke 4 bulan lah, untuk datang check semua. Okey, masalah enjin ke, masalah gearbox ke, okey, masalah belting ke. Okey, kalau dia ada masalah bunyi-bunyian tu, dia mesti datang sekali datang servis. Okey, so dekat sini kita ada dapati banyak, ada 2-3 lah barang yang rosak. Okey, antaranya alternator punya ni, kita buka dulu. Okey, alternator punya, kalau korang tengok dekat sini, ni alternator punya bracket dia patah. Okey, bracket dia patah. Ni, ini bukan skru dia. Okey, bukan tapak skru dia. Tapak skru dia ada dekat sini. Kita kena buka dulu belting ni. Lepas tu kita buka apa tu, puli water pump. Kena buka dululah. Okey, kena buka skru apa semualah nak kena ni. Sebab patah ni mungkin terlampau ketat sangat adjust. Sebab dia ada untuk adjust. Okey, untuk adjust skru, untuk adjust belt, lagi tegang dengan lagi kendur lah. Okey, ni untuk adjust. Tapi dia, boy tengok itu hari, boy tengok tadi, dia sampai habis lah. Dia adjust ni sampai habis. Okey, so kita kena buka lah puli water pump dulu, untuk bukakan dia punya skru dekat dalam tu. Okey, skru yang melekat dekat dalam tu kita buka dulu. Ada skru 12 dekat situ. Okey, skru 12. Okey, kita akan tukar sekali dengan belting lah nanti. Okey, mungkin belting tu dah makan sikit apa semua. Okey, ni puli water pump. Dan ada skru 12 tu kita kena buka lah. Okey, skru
yang ikat bracket alternator dekat blok dia dekat blok. Kalau EF deck ni semua dekat blok. Ketat. Okey, kalau ketat kita buat cara yang paling halus. Halus tulus mulus. Mana pula dah. Bila kita nak dia hilang, bila kita tak nak dia muncul kan. Okey. Elok nanti patah dalam naya bang. Okey, kita buka dulu skru bracket alternator. Okey. Ni dia. Okey, yang ni cebisan dia. Dan yang ni cebisan dan permukaan. Kita akan welding balik lah. Sebab boy dah tak ada stok dah. Okey, boy dah tak ada stok. Macam mana dia boleh putus boy tak tahu. Tapi yang biasanya kalau putus macam ni dia terlampau ketat sangat. Okey. Bila dah terlampau ketat dia akan tarik lah. Dia akan tarik bila enjin bergegar kan. Parkinson kan, enjin jadi Parkinson. Benda ni pun jadi Parkinson jugalah. Bukan Pakistan. Okey, Parkinson. Parkinson. Betul lah kan. Okey. So belting pun rongak. Okey, belting nampak kalau korang tengok ni rongak habis ni. Tak tahulah macam mana lah boleh jadi macam ni sampai rongak ni. Padahal rasa boy dalam hujung tahun lepas dia datang. Hujung tahun lepas dia datang. Tukar, rasa tak tukar lagi lah kot belting apa semua. Belting ni pun memang kena tukar lah. Okay, belting ni biasanya boy dah tukar dah itu hari. Tengoklah boleh pakai. Kalau boleh pakai kita pakai. Kalau tak boleh kita ni lah. Kalau dah macam tajam ni memang tak boleh pakai lah. Okay, belting ni pun nak kena check size dia. Okay, timing belt masih ok lagi. So kita kena welding lah. Benda ni kita kena weld. Okay, kena weld. Cara nak weld, kita kena gosok sampai 45 darjah. Okay, sampai 45 darjah. Dekat sini pun sampai 45 darjah. Gosok. Lepas tu kita weld bagi cantum betul-betul. Okay, kita weld bagi cantum betul-betul. So supaya dia tak bengkok ataupun tak nilah, tak sengit, tak bengkok lah kan. Okey. So nasib baik dia tak putus dekat skru ni. Kalau putus dekat skru ni susah sikit lah. Kita nak weld, lepas tu kita nak ikat lagi apa lagi, takut sengit. Okey, takut sengit jadi cepat patah. Okey, so kita kena buka dulu dia punya skru 10 ni. Yang boltnya habis dah loose. Dah habis loose-nya. Kepit dulu. Sebab dia dah
terlampau tegang kan, dia akan kadang-kadang dia bengkok ni. Dia bengkok sebabnya dia paksa bagi tegangkan belting tu. Tu yang jadi susah ni. Kalau tidak pakai tangan je pusing, pakai tangan je. Ni mesti dia paksa. Sebabnya tengok dekat sini yang tak ada trip ni kan. Yang tak ada trip ni sampai dah berkesan trip dah tu. Okey, dah kesan trip. So dia paksa juga bagi bel tu tegang. Tak tahulah yang bengkel mana yang buat kan. Biasa Tomok sendiri dia tak akan buat. Artis korang sendiri dia tak akan buat. Dia mesti suruh lai bengkel apa semua buat. So lai bengkel pun tak dapat selesaikan, dia datanglah dekat kita mengadu kan. Itu pasal. Okey. Datang kat kita mengadu, boy, ni ada bunyi lah boy. Dia kata macam tu kan. Tapi tak apa, kita layan je. Okey. Asalkan bayar kan. Bukan free kan. Warranty enjin dah habis dah. Warranty enjin dia dah pakai enjin ni dah dekat 2 tahun lah, 2 tahun lebih. Dia pakai enjin ni 2 tahun lebih. Okey. So boy nak kena gosok sikit, sini pun gosok sikit. So kita well. So nantikan next video. Nanti kita pasang, kita tukar minyak gear, tukar minyak hitam, tukar belting. Lepas tu kita check yang mana ni lah. Okey. Okey, itu saja. Tunggu next video untuk kereta dia. Okey. Bye bye. Bracket ni kan, ni proses nak cantumkan balik ni. Okey, proses nak cantumkan balik. Okey, nampak boy bergrind macam tu. Kita grind sengit. Lepas tu dekat sini kita tap lah. Okey, kita tap bagi sama kena samakan. Okey. Dah sama, kita kepit kan. Kita kepit dulu. Kita kepit. Kita kepitnya, kepit menyempit kan. Disumpit. Okey. Dan kita wear dulu sikit. Tak nampak. Okey. Sekejap kita ambil lampu. Okey, alright. Barulah nampak kan. Nak buat kerja. Okey. Dah. Asalkan dia tak goyang. Okey. So kita barulah kita buat welding menyeluruh dekat sini. Dia tak goyang. Tak goyang lah. Okey, tak goyang. Tapi jangan hentak lah kan. Kita kena weld menyeluruh. Okey. Menyeluruh supaya senang. Okey. Supaya senang. Okey. Okey, nampak spotlight. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey. Itu sikit je lah kan. Kita bas sikit je. So kita akan naikkan dia punya ni. Okay. So nanti kita ni lah. Nanti kita kena gosok balik. Gosok bagi rata. Kita pomen, kita kena tahu semua. Okey, tak boleh. Bang, tak tahulah nak welding bang. Tak tahulah nak buat macam mana. Kan? Kita mekanik kena buat semua kerja. Kan? Tak kira lah apa kan. Semua kena tahu. Okey. So orang akan tengok kita pomen yang berpengalaman. Okey, jangan pomen yang sembang je kan. Sembang tapi tak tahu nak buat. Okey, sembang tapi tak tahu nak buat. Kan mudah tu, tik 360. Kan mudah, boleh pusing, boleh ni. Nanti kita gosok lah. Okay. Kita gosok ni. Okey. Dah. Kita pun gosok. Okey, kita tutup dulu. Lepas tu kita tutup gas. Gas tu banyak lagi. Kita gosok lah sampai rata. Okey, kita gosok sampai rata. Benda senang je bang.
Okey. Dah rata dah. Okey, dah rata ya. Kalau kau nampak tu dah rata. Okey. So dah okey lah ni kan. Nampak pun dah straight kan. Dah straight dah. Tak ada bonggol-bonggol lah. Okey, dah tak ada bonggol-bonggol. Okey, kosok sikit. Okey. 6. Nanti kita pasang. Okey. Video yang seterusnya. Okey, kereta tomok dah siap start. Okey, dah siap. Kita dah start dan kita dah buka aircon. Okey. Dia punya belting semua dah okey. Lepas tu dia punya ni aircon semua dah okey lah. Memang dah sejuk lah. Okey, dah sejuk. Kita tengok dia punya suhu berapa degree dekat. Okey, 9 degree dekat. Okey, sekarang ni 11. Kalau kita buka aircon lebih sikit lah. Okey, kita buka aircon lebih sikit. Kita tengok dia punya cut. Sekarang ni dah turun 10.8, 10.7. Okey, 10.5. Okey, sekarang ni 10.3, 9.9. Okey, 9.8. Wow, 9.7 dekat. Okey, 9.7 dekat. So okey lah kan. Kompresor dia pakai AV je. Kompresor dia pakai AV. Kompresor dia pakai AV&A. Enjin turbo, kompresor pakai AV&A. Nampak? Okey. Boy dah tukar satu set dia punya set aircon kan. Semua kompresor hanya pakai yang AV&A. AV&A. Kemungkinan kompresor ni dah inilah kan. Dah macam lose power sikit lah kan. Tapi dia masih okey lagi. Aircon masih sejuk. Aircon masih sejuk. 9.9. Okey. 9.8, 9.7. 9.5 dekat. Ni lagilah makin turun. 9.5 kalau kau tengok tu. Okey, 9.5. Makin turun nanti 8.8. Bang, dah macam kembara itu hari dah bang. Dah macam kembara itu hari dah. Okey. Ni nombor 2 je, nombor 2. Boy buat nombor 2, nampak? Nombor 2. Nombor 2. Okey, alamak, lampu dia pun tak nyala dah. Okey, nombor 2 kita pasang aircon. Kalau nombor 1 lagilah cepat cut. Okey. Nombor 1 cepat cut. Okey, kita pasang nombor 3. Nombor 3 lagi sejuk ni. Nombor 3 tapi dia lambat cut lah kan. Dia lambat cut. Okey, ni 9.9. Dia lambat cut dah. Kalau kita buat nombor 3 kan, dia akan stay 9.9, 9.8. Macam tu lah. Kalau kita buat nombor 1, dia akan cepat sejuk. Okey. So yang mana ada masalah aircon kan, tengok artis korang ni pun dah habis dekat 20 ke atas. Okey, 20 ke atas dia tukar habis interior dia, external dia semua tukar. Interior tengok seat semua, dashboard. Okey, manual tukar kepada auto. Tu. Okey. So dia tukar dia punya screen 10 inci. Dia suruh boy cari kan. Kita carilah. Tengok 10 inci ni. Steering L5 kan. Cuma tak ada power steering. Dia tak nak. Tak tahu kan. Okey. So itu je lah yang boy boleh bagi tahu. Nampak 9.1 bang. Nanti lama-lama dia turun. 8.9. Padu. Kompresor AV lagi padu daripada kompresor L9 korang. Kan. Kompresor AV lagi padu daripada kompresor L9 korang.
Ini korang dapat berapa? 12. Boleh dapat 4. Ni AB nya. AB standard bang, standard. Turbo kan. Okey. Lepas okey. Ni. Okey lah. Kan. Set aircon baru habis semua. Dah berapa tahun? 2 tahun dia pakai. 2 tahun. Masih okey lagi. Okey. Cuma belting je. Belting cepat haus. Tak tahulah dia rembat ke apa ke kan. Okey. Itu je lah yang boleh kongsikan pada hari ni. So dah siap dah. Bracket alternator dah okey. Dah kita dah well apa semua. Dah cantik. Dah tak ada goyang apa semua. Okey lah. Okey. Cuma nak tukar minyak hitam, tukar minyak gearbox. Itu saja. Lepas tu nak buat alarm. Alarm dia kata tak boleh. Alarm dia tak naik, tak turun. Tak naik, tak turun. Tak naik, tak turun. Okey. Dia macam tak tahulah, itu hari pun sama juga. Tapi boy nak kena check dekat kedai accessories. Kalau dia boleh buat, boleh buat. Kalau tak boleh, kena tukar alarm lain lah. Kan, kena tukar alarm lain. Okey, itu je. Apa-apa wasabi boy. Ni artis korang ni datang support. Korang bila lagi kan? Okey, jom balik. Okey, alhamdulillah kereta tomok pun dah siap. Dia nak datang ambil lah. Okey. So dah okey kot rasanya. Okey, cun lah. Okey, kereta dia itu hari buat tukar belting alternator, tukar belting kompresor, lepas tu servis. Okey, servis minyak hitam, lepas tu servis minyak gearbox lah. Itu je lah. Lain-lain tak ada lah. Lain-lain tak ada leaking. Okey, sebabnya masa masuk enjin kita tukar tukar sekali valve cover gasket apa semua. Okey, so okey lah ni. Itu hari dia berbunyi kuat, bunyi kuat. Okey, itu je. Sekejap lagi dia datang saja.